Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aina Badrisyah binti Cik Zainal Abidin. Saya Fatina Biha binti Muhsin. Saya Fatina Sorfina binti Ghazali. Saya Ahmad Mustab bin Muhammad Syahwat. Saya Alif Aiman bin Harun. Kami dari unit Bahasa Melayu 1 akan mengenal pasti dan menyelesaikan halangan literasi murid. Situasinya adalah Siti, iaitu murid tahun 3, boleh membaca tetapi tidak memahami isi. Di rumah, ibu bapa tidak pernah membimbing pembelajaran. Jadi, mari kita sama-sama bincangkan. Halangan utama dalam situasi ini bersifatkan dua faktor, iaitu melibatkan murid dan ibu bapa. Murid mengalami kesukaran kognitif dalam mengaitkan teks dengan makna, iaitu masalah literasi fungsional. Ibu bapa pula wujudnya lurah bimbingan, gap, di mana persekitaran rumah tidak menyokong pengukuhan pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Seterusnya, punca masalah situasi ini berlaku. Punca pertama, faktor kognitif murid. Siti mungkin terlalu fokus kepada teknik fonetik atau sebutan sehingga kapasiti memori kerjanya habis digunakan hanya untuk membunyikan perkataan. Apabila tenaga mental tertumpu kepada bagaimana nak sebut, otak tidak lagi mempunyai ruang untuk memproses apa maksudnya. Ini menyebabkan Siti sekadar membaca seperti pembaca burung kakak tua. Yang kedua, ketiadaan rangsangan literasi di rumah. Ibu bapa yang tidak membimbing menyebabkan Siti kehilangan peluang untuk pembacaan kontekstual. Perbualan matang, aktiviti bercerita atau pendedahan kepada bahan bacaan di rumah adalah penting untuk membina kosakata. Tanpa bimbingan, Siti tidak nampak hubung kait antara dunia realiti dengan simbol-simbol tulisan yang dibacanya. Yang ketiga, kurangnya pure knowledge, pengetahuan sedia ada. Pemahaman amat bergantung kepada apa yang kita sudah tahu. Jika Siti sering didedahkan kepada perbincangan kritis di rumah, dia tidak mempunyai rangka rujukan dalam mindanya untuk menyusun maklumat yang baru dibaca. Oleh kerana Siti suka memproses melalui perkataan, kita tukarkan teks tersebut kepada bentuk imej. Strategi ini sangat berkesan untuk murid tahun 3 yang masih berada dalam fasa pemikiran konkret. Ini adalah cara intervensi visualisasi teks ataupun strategi hantaran. Cara pelaksanaannya adalah selepas Siti membaca satu perangan, kita minta dia melukis gambar mental tentang apa yang dibacanya di atas kertas kecil atau papan putih. Sebagai contoh, jika ayat berbunyi Ali memakai baju merah dan topi biru, Siti perlulah melukis budak berbaju merah dan bertopi biru. Ini membuktikan otak beliau mula menterjemah simbol tulisan kepada konsep visual. Teknik yang seterusnya adalah teknik SQ3R, versi mudah ataupun fokus pada question dan read. Walaupun SQ3R adalah teknik belajar yang formal, kita boleh memudahkannya untuk Siti di dalam kelas atau sesi bimbingan individu. Langkahnya seperti tinjau. Yang pertama, tinjau ataupun survey. Lihat tajuk dan gambar dahulu. Tanya Siti, rasa-rasanya cerita ni pasal apa? Tentang apa? Okay. Yang kedua adalah question. Q tu adalah question, soal. Sebelum baca, beri satu soalan mudah. Okay. Jom cari siapa nama kucing dalam cerita ni ataupun siapa watak utama dalam cerita ni. Itulah soalan yang perlu ditanya. Dan yang seterusnya adalah read, baca. Siti membaca untuk mencari jawapan kepada soalan tadi. Soalan yang kita berikan tadi. Siapa nama kucing? Siapa nama watak utama? Tujuan perkara ini dilakukan, ini memberikan Siti macam satu fokus waktu dia membaca, supaya dia tidak hanya membunyikan huruf tetapi aktif mencari maklumat.
Yang ketiga adalah audio assist reading, iaitu membaca sambil mendengar. Memandangkan ibu bapa Siti tidak membimbing, Siti boleh menggunakan teknologi ringkas untuk membantu merapatkan jurang pemahaman. Cara pelaksanaannya adalah seperti gunakan belakang audio, cerita atau aplikasi buku digital yang mempunyai fungsi read aloud ataupun membacanya. Kenapa cara ini berkesan? Kerana apabila Siti mendengar nada, intonasi dan emosi pembaca audio, dia akan lebih mudah untuk memahami konteks cerita. Sambil mendengar, Siti perlu menunjuk poin-poin pada perkataan yang dibaca. Perkara-perkara ini mengurangkan beban kognitifnya untuk menyahkut ataupun decoding dan memberi ruang kepada otak Siti untuk berproses makna-makna yang tersirat. Jadi, kesimpulannya di sini, penguasaan literasi dalam kalangan murid memerlukan usaha yang berterusan, terancang dan menyeluruh, melibatkan bukan sahaja peranan guru di dalam bilik darjah tetapi juga sokongan daripada pasaran luar seperti keluarga dan komuniti. Pendekatan yang pelbagai serta fleksibel penting bagi memastikan setiap murid dapat dibimbing mengikut tahap keupayaan masing-masing, sekaligus membantu mereka membina keyakinan dalam proses pembelajaran. Di samping itu, penerapan strategi yang sesuai mampu meningkatkan minat murid terhadap pembacaan serta menggalakkan mereka untuk berfikir secara lebih mendalam dan kritis. Apabila murid mula melihat pembacaan sebagai satu aktiviti yang menyeronokkan dan bermakna, mereka akan lebih terdorong untuk belajar secara kendiri dan berterusan. Oleh itu, komitmen dan kerjasama semua pihak amat penting dalam memastikan usaha memperkukuh literasi ini berjaya. Dengan sokongan yang padu, murid bukan sahaja dapat meningkatkan kemahiran membaca dan memahami, malah mampu berkembang menjadi individu yang berpengetahuan luas, berfikiran matang serta bersedia menghadapi cabaran masa hadapan. Baiklah, itu sahaja daripada kami semua. Dan terima kasih.